Road to Bear Market. Kalau korang ingat balik kan, dia punya tajuk Road to Bear Market. Of course lah, tidak akan ada bullish momentum dah daripada pihak saya. Tetapi masih lagi ramai di luar sana dia deny kan. Dan kalau kita perhatikan, tengok apa reaksi market sekarang ni setelah 3 kali live terakhir market update saya. Korang tengok, Bitcoin drop yang paling rendah minus 36%. Nampak? Yang mana saya memang dah jual dah. Saya terus terang, korang pun tahu 80% saya punya portfolio memang saya dah jual. Walaupun ada ramai influencer ke, tak kisahlah dekat luar sana, YouTuber ke, dia bagi tahu yang kita ada potensi pergi 150,000, kita ada potensi 200,000 dan sebagainya. Tapi saya stick dengan data yang saya ada. Okey, data menunjukkan bahawa kita dah bear market. Why not kita defensif kan? Why not? Sebab market ni kita kena faham dia punya konsep. Dia tidak akan naik dalam garis lurus and straight line. Dia akan ada fasa correction, dia akan ada fasa bullish dan sebagainya. So based on that data during that time, saya cakap okey, saya keluar. Dan berapa ramai yang orang kata apa, dapat manfaat daripada live saya ketika itu dan keluar market kan. Berapa ramai yang dah jual ataupun ada lagi yang masih hold kan. Saya pun tak tahulah. So kalau ada yang dah jual dan sebagainya kan, korang follow apa yang saya explain, walaupun bukan penasihat kewangan, korang rasa macam logik, masuk akal, korang jual kan during that time.